Liverpool sekarang ni sebenarnya masih berbincang sesama sendiri tentang kemungkinan untuk membawa masuk satu pertahanan kanan baru sampai hujung musim. Tapi kalau nak jujur, perasaan dalaman kelab dari awal lagi, mereka rasa pasaran tak memberi satu pilihan yang betul-betul yang sesuai untuk mereka. Semua ni bermula selepas Conor Bradley cedera, sebab tu Liverpool terpaksa jenguk balik pasaran pemindahan, dan Jeremy Frimpong pun injured. Liverpool sedang buat siap makan semula. Tapi setakat ni tak ada satu pun option yang betul-betul jadi. Jadi hari ni pula ada rumours mengatakan bahawa Liverpool ada perbincangan club to club dengan Inter Milan. Seperti kita tahu, hubungan kedua-dua club ni memang sangat baik. Jadi perbualan itu agak santai. Liverpool cuba bertanya tentang Denzel Dumfries, terutamanya tentang keadaan kecederaan beliau. Nak jelaskan awal-awal lagi, setakat ini Liverpool tidak membuat sebarang bidaan. Tiada rundingan rasmi, hanya sekadar pertanyaan. Liverpool cuma nak tahu situasi tentang pemain tersebut. Klausul pelepasan Dumfries pun tak aktif di dalam bulan Januari. Hanya boleh guna pada musim panas nanti. Dan apa yang Inter memberi maklum balas kepada Liverpool ialah kecederaannya tidak serius. Mungkin dia akan berehat sekitar 10 hingga ke 20 hari. Tapi Inter tak berminat langsung untuk melepaskan Dumfries dan secara pinjaman. Dalam perbualan yang sama juga, Inter ambil peluang pula tanya Liverpool tentang Curtis Jones. Mereka membuat cadangan perjanjian secara pinjaman dengan option beli sekitar 40 juta euro, dan Inter sanggup tanggung gaji Jones. Tapi buat masa ni Liverpool belum bagi sebarang jawapan tentang perkara tersebut. Cerita ni pun sebenarnya bergantung juga pada satu lagi faktor, iaitu David Fratesi. Kalau dia keluar dari Inter, barulah cerita Curtis Jones ini boleh bergerak. Tapi selagi itu belum berlaku, semuanya masih tunggu dan lihat. Kesimpulannya, setakat ini cuma sembang biasa-biasa antara kelab. Belum ada apa-apa yang serius lagi. Kita tunggu perkembangan seterusnya mengenai cerita ini.